Dia pernah jadi antara manusia terpantas di Asia, tapi hari ini namanya seakan hilang dari ingatan Malaysia. Watson Nyambek, legenda yang pernah digelar The Flying Dayak. Pada era 90-an, Watson muncul sebagai antara pelari pecut terbaik Malaysia. Tahun 1995, dia memecahkan rekod kebangsaan 100 meter milik legenda M. Jagadesan. 3 tahun kemudian, Watson sekali lagi mencipta sejarah apabila mencatat 10.30 saat, dan yang paling luar biasa, rekod itu bertahan selama 18 tahun. Dia juga membawa nama Malaysia ke pentas Olimpik Atlanta 1996 dan Sydney 2000. Hari ini, kita mungkin kenal ramai jago pecut baru. Tapi sebelum mereka, ada Watson Nyambek, The Flying Dayak, legenda yang pernah membuat satu Malaysia berdiri dan bersorak.